Udahlah meniup sejak zaman. Sungguh indahnya mata memandang. Bunga-bunga banyak berkembang. Berpisah kita berdua. Berpisah kita berdua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Raja hadir lagi sekali ke Kampung Bangun Ubi Keling. Okay, hari ini bersama dengan Sukarelawan Top Force dan juga rakan-rakan, terutama kepada adik saya, Pok Cek, yang membantu kita, banyak membantu kita untuk menyelesaikan kes ini. Hari ini kita datang menyampaikan bantuan mesin basuh baru, juga TV baru dan juga tikar getah kepada Abang Romeh, UKU yang ada di dalam bersama ayahnya, seorang warga emas berusia 100 tahun lebih. Okay? Terima kasih banyak-banyak kepada semua padu penyumbang yang follow rapat kes ini daripada awal kali pertama. Top Force Pasir Mas viralkan ataupun kongsikan di media sosial. Kita mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada yang datang sendiri, yang menyalurkan sumbangan secara online, yang bertanya khabar, yang macam-macam lagi lah untuk membantu kes ini. Sekarang ni fokus kita menjelang bulan Ramadan nanti, kita nak cuba baikilah rumah di belakang sana. Dan apa saja lagi keperluan-keperluan Abang Romeh. Abang Romeh pandai mengurut. Jangan pandang rendah, dia pandai mengurut. Okay? Dan kita juga rasa sangat seronok di sini, dikelilingi oleh orang-orang positif, ramai yang datang bersama-sama dengan kita, saling membantu. Hubungan dan kerjasama antara masyarakat setempat dan juga NGO ini sepastinya akan memberikan banyak manfaat kepada orang yang memerlukan. Bila keterbukaan seperti ini, kerjasama seperti ini akan menjadikan usaha membantu akan menjadi lebih mudah dan cepat. Okey, bila ada yang kadang-kadang bila kita masuk kampung, orang kampung tak bagi masuk membantu kadang-kadang. Tapi di sini semua positif. Orang kampung positif, jiran-jiran pun positif, menjadikan kita sama-sama dapat berbuat pahala sampai akhirat masing-masing. Ini adalah contoh terbaik bagaimana kerjasama, kepenggembelingan sumber antara jiran-jiran, NGO, orang kampung dan juga kerajaan untuk menjadikan kerja bantuan itu satu saham akhirat dan pahala untuk semua. Jom jadi orang baik-baik.